So korang, so hari ni korang nampak Ika dengan Aina, kita orang ada dekat rumah The Bajos. Tak ada Uncle Bajo kat tengah. Mana? Ayam apa sayap tu ayam? Cihui lah Mika. Aku dah buat pick up line dah. Dah buat pick up line, dah record. Aku apa-apa ingat mak nak cakap aku masing. Harus tidur. Aiman tidur. Hangus mak. Lipas. Dan nak tak? Ini memang mahal. top plan. Guys, blackout tau. Tolong. Konten mahal Hai, welcome to YouTube Apika. Pika. I can tell me sliding on the mic. What's a frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl, bad, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Coffee the top, set the up, how to play. From zero naik, jadi highlight. Shining bright, Hai semua orang, welcome back to YouTube Pika. Onnya Pika Pikachu. So korang, so hari ni korang nampak Pika dengan Aina, kita orang ada dekat rumah The Bajos. Tapi yang hari tu, kalau korang nampak dekat konten Aiman, konten Aina, kita orang ada banyak dekat rumah Mak. Aku cakap mak udah baju. Aku terkesima. Dekat rumah family Daud. Di rumah kakak Dila. dia. So, konten hari ni kita orang nak masak apa makanan nama Aina? Masak apa ni, cikgu? Cikgu masak apa? Masak ayam goreng. Sambal lada-lada khas. Sambal lada Sabah. Ayam goreng lada Sabah. So, ini konten, sebenarnya konten kita orang lain dah plan. Ya, tapi cuaca tak mengizinkan. Dan tak boleh buat apa dah. Kita orang dah sampai tempat tu, patah balik, pergi ke tempat lain pula. So, orang kata bukan rezeki setiap benda terjadi mesti ada hikmah lah. Yang macam Aina hari tu kan. Ada hikmah. Mana satu? Yang ni, yang terbakar tu. Iya. Oi, Dan. Ada. Masuk sini Dan. Malu-malu pula dia. Dia kata kau jangan bising-bising rumah mak aku. Jom, sekarang ni dekat dapur. Ada Mak Daus baju tengah masak. So jom kita pergi ke dapur terus. Let's go. Kak Dila malu. Kenapa Kak Dila bangun-bangun? Okay, jom. Let's go guys. Slow bangun-bangun. Kita akan pergi ke dapur. Let's go. Namamu siapa? Denden. Umurnya berapa? Mamakmu siapa? 9. Itu lagu tu kan? Saja nak kacau dia sebab daripada tadi daripada itu awal datang dia malu. Tanya dia, rumahmu di mana? Rumah di mana? Nak jawab pula tak, dia malu lah tadi malu. Dia korang 3 hari kita kat sini dia tak cakap dengan saya. Dia mana malu? Okay guys, sekarang kita orang dah dekat dapur. Ni Mak Daus baju Mak. Cakap ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik ni. Maya kita. Orang tua-tua kata kalau nak ambil hati anak kena ambil hati mak dulu. So Pika buat konten masak sebab dia cuba nak ambil hati Mak Daus sebab dia suka dah. Ini tak. Tak, saya tengok konten ni macam Aina membuli saya daripada tadi. Dia kan bully, dia mengacau lah. Untuk happy-happy korang, dia mengacau happy-happy. So kita nak masak. Masak dia dah beli bahan-bahan dia. So, Dari tadi yang semua orang sebut sayap tu ni. Ayam apa sayap tu ayam. Oh. Ayam sayap. Ayam sayap. Oh. Sayap ayam. Yeah. Wing. Chicken wing. Punya drumstick sama. Oh. Sebab dari tadi kita dengar sayap dah beli kah? Sayap sudah beli. Aku fikirnya macam BBQ ke sayap tu kan? Aku ingat korang panggil sayap tu kipas yang kalau kita barbecue nak kena. Oh. Itu sayap. Bukan kita main kipas. Tapi ingatkanlah tadi macam mungkin kipas kot. So korang nampak kita rasa cantik ni, patutnya nak pergi pantai. Tapi jangan dia kata masuk dapur pun dah cantik. Kita risau. Kita bagi tahu awal. Okey, ini pakaian kita nak pergi pantai sepatutnya. Mungkin pergi? Mungkin sebab guys tengok ni, kita orang semua dah pakai tiket. Tahu tak? Nak bagi tahu nak tiket ni kita orang nak masuk je, nak tanya ada homestay tak ada homestay. Pun kena bayar. Kau teka berapa? Salah. Satu lagi. Salah.
Bagi tahu. Jawapannya ialah RM15. Bukan satu kereta, tapi Untuk 9 orang. person. Ya. Bayangkan. Jadi 15 kali 9 sama dengan Dek, kenapa kau 100. macam bayang-bayang? Ya, dia macam keluar bertepi. Oh, makna kau angus. Sunburn. Iya, Dek, macam bayang-bayang. Korang lighting bah dekat situ. Lighting bah. Ada. Ni buat lighting dek. Kami terang lah. Masuk pada nasi. Kenapa dilapkan di dalam malu-malu? Ada betul. Malu-malu pula. Dia malu guys sebab dia pertama kali masuk YouTube. Kota Daus pernah kan? Ha. Oh, mungkin kata orang kot. So Tapi kita dia- orang geng baru, kita akan collab dengan dia orang je. Yes. Ni bukan Aikus dah. Tak ada. Ada Denden lah. Apa nama geng kita ni nak? Cuba bagi. Trio macan. Trio. Squad Trio macan. 3. Kalau trio kan 3. Ah. Kita squad. Quadro. Ya. Quadro. Macan. Squad macan. Macan. Maksud dia? Macan tu Mama asam Jawa. Kuat asam jauh. Squad asam Jawa. Cik, dia cakap, tengok tengok nanti Aina jumpa Asrul. Siapa pula? Biasa je. Kita orang dah kawan lama dah. Ya. Cuba anda buat macam tu nak. Sama nak. 1, 2, 3. Sama dah. Mungkin kan ini adik-beradik yang terpisah. Jeng jeng. Bukan lah. Sini. Tak ada. Okay, jom kita tolong masak. Ya, So, tengok. pertama sekali. Sekarang mak tengah asam Jawa. Mana cantik nak? Lepas tu yang macam ni. Cara-cara yang dalam menari tu. Salah, sorry guys. Sorry, kita orang cuba boleh cuba dorang belajar. tak rasa. Okay, let's go sekarang kita nak tolong mak masak. Okay, mak macam mana mak? Okay, cukup rasa. Okay. So banyak ni korang. Ini apa ni? Garam. Kau belum taruh garam Kailah? Belum, tu garam halus. Yang mana garam sini, yang mana Ajinomoto? Ni garam yang Ajinomoto rasanya. Sebab dia punya ni besar-besar. Cihui lah make up. Aku dah buat make up line dah. Jom perkara dah rekod. Apa lagi sekali nak? Belo kita belo. Guys, sekarang kita tengah Tengah. letak garam dan Ajinomoto. Dia Ajinomoto ada kunyit. Mak nak tanya mak. Warna kunyit ni sama macam baju mak. So, tak apa yang beza? Mak tahu tak apa yang beza? Mak tak tahu ke? Beza apa? Mata mak tu nampak macam belian. Dia nak ambil hati Daus ke ambil hati Pak ni? Aina. Oh, mungkin Aina nak kacau-kacau saya kat sini sebab Ella kan. Ya. Mak. Mak tahu tak beza Aina dengan garam? Garam ni Aina mak. Tahu tak Warna beza dia kau sama mak. Baju dia warna putih kan? Tak tahu. Semacam hati Aina, garang jernih suci. Oh, suci. Aina mak kata kau suci. Aku habis-habis yang mak nak cakap aku masin. Hati Aina masin. Kalau garam ni rasa masin. Kalau mak rasa sayang. Rekod tak? Rekod. Rekod. Tengoklah tu budak-budak lelaki duduk main game lah. Seorang yang kecil. Sekejap lagi tahu dah siap masak. Makan lah dia. Tadilah. Adilah. Tepung. Tepung goreng. Pelan-pelan kau balang. Kita letak Pedas tepung. macam tu mak yang dekat majlis tu. Bau pedas. Lawak-lawak. Lawak ni YTJT guys. Oh, ya. Kita buat ni lah, kita buat. Mak, kita orang yang buat mak. Boleh. Ni sorok ni. Ini naik dia dah. tak boleh hilang kan ni? Hantar dia masuk lagi sekejap lagi. Patutnya Aiman yang buat semua ni. Kan? Kenapa Aiman duduk nak? Oh, mungkin dia dah terlampau selesa dengan Daus. Ya.
Dia ingat kita tak Mak kerampas. tengok tu, Mak Aiman tak tolong. Ya, Mak. Aina. Mak ni kan presiden Aiman atau sebenarnya. Dia mana itu lagi? Patutnya Aiman yang tolong sebab dia nak ambil hati. Mak Daus. Tak mungkin Aiman rasa dia tak tersaing kot sebab dia tahu dia akan dapat Daus. Tapi kita buat plot twist lah. Kita nak cuba rampas Mak Daus. Pernah nampak tak orang gaul ayam? 2 orang. Biasa seorang je. Jadi kita buat cuba banyak weh. Okey dah. Biasa ni tak kena tepung lah. Kan? Mak macam tak cukup tepungnya Mak. Masih tak cukup. Ke memang sikit-sikit je. Wow. Allah Akbar. Dekat ini memang Mahal. top plan. Guys, blackout tu. Tolong. Konten mahal Ada. Aduh, jangan pula. Jangan deh. Aku dapat dia benda gerak. Hati Mas mati Abah. lampu ya sayang, seperti mati lampu. Oi. Sambung. Apa? Bela dulu, masak dulu Mak. Biarlah dulu nak, biarlah situ. Bela dulu sini. Tak dia sebutkan dulu sini. Nak saya. Nanti masak lalat kan? Tutup. Lalat tak nampak kan gelap? Mata halimunannya. Ada. Ada dek. Kalau malam dia pergi dekat bawah lampu je. Kalau malam tu apa? Malam bulan di Keluar dia dulu. Sabar. Handphone ku kat mana? Woi, handphone Aina. Woi, cuba. Cakap je bah. Semua tidur. Terus tidur. Aiman tidur. Ini keadaan ni. Aiman. Itu kat ruang tamu dah ramai-ramai. Cakap sabar sudah. Hey guys, dia macam good experience. Ya. Kita macam kita macam apa? Kita macam experience zaman-zaman dahulu before there was AI. Faham tak? Betul? Tapi pada kelakarnya Dia terbangun. Padahal dia memang dah bangun. betul kita. Lepas dia bangun. Mana kipas? Panasnya. Allah. Benda orang tak ada elektrik. Betul dia minta kipas. Padahal waktu dia tidur memang elektrik dah mati. So dia Lepas tu mamai. yang satu lagi dia minta dek. Bagi tahu. Ha. Buku. Dia minta buku. Nak kipas. Mak kata mana ada buku. Buku yang dekat footpath tu. Lah. Mau nak kena pergi tawar macam Sebabnya kalau dapat tu buku. Okay? Sejuk dengan panas-panas ni. Siapa pergi beli tu? Asrul. Beli lada. Ke tak ada? Ada kawan mesti lagi tu. Aina melarikan diri. Mak berlari. Lipas. Situ. Mak sangkanya ular. Mana lipas tu? Tak ada lah nak. Lipas tu dia menyuruh bawa refrigerator. Refrigerator peta ais. Tak. Tak ada. Sudah tak ada. Dah hilang Nana. Feeling masak kat rumah apa ni rumah kahwin nanti. Macam itulah kan. Abang makan bang. Macam itulah. Dah kahwin nanti. Tak tahu dah nak kahwin dulu. Selalunya macam itulah kan. Abang makan bang. Sini aku dah masak ni bang. So part yang tak kena minyak tu kena pus-pus bagi dia kena minyak, bagi dia garing. Besar gila. Tak ada dah, kena goyang-goyang dah. Mana nak? Mana? Tak ada pun mak. Mana? Ini bukan. Ada. Bukan. Sumpah demi Allah lipas. Bukan ini ni. Bukan. Ada dia atas-atas barang tu. Ada barang mana? Besar kata macam kurma Yusuf Tayyip serius. Sakit jantung kenapa aku Mana, nampak Mak? ni? Enak.
Ada dia tak tipu, takkan nak tipu mak Tak, kenapa dia Aina je yang nampak? Dia suka Aina rasanya. Tak ada. 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 Ha. Asal apa? Mata yang menyamar baju lipas dan macam Tak, sebab mata aku memang senang nampak dia sebab aku takut kan. Ya ada lah. Oh, ada belakang tu. Gila besar gila. Apa? Lipas. Besar. Mana kain? Lipat ayam tu tinggal. Anu nanti. Okey. Nak garing betul-betul ke? Ada garing yang sedap-sedap. Ini macam ayam goreng orang jual kat tepi jalan. Resepi dia nanti kalau tengok yang dekat konten tadi. Mak letak tepung, tak kunyit semua dulu. Tak tepung sikit. Taruh dulu asam jawa. Asam jawa juga? Asam supaya keluar dia punya hanyir. Oh, asam jawar. Lepas tadi Garam. cukup rasa, ajinomoto, kunyit. Lepas tu dia letak tepung sikit. Lepas tu biar perap. Lepas tu baru masuk kat tepung macam ni. Serius, garing. Nanti korang akan tengok. Cantik. Macam ayam tepi jalan raya. Orang tu jual tu. Nak angkat datang. Ya betul bunyi anjing ni. Dia bau ayam ke? Betul. Aku tunggu nanti kalau nak aku. Takut aku. Tak ada nak. Tak ada serius. Ada, kau relax je, aku tahu. Dia tengok-tengok aku. Dia macam anjing kot. Dia suka kejar orang yang takut dengan dia. Sumpah, aku benci dia. Sorry. Jangan cakap. Sorry. Jangan cakap dah. Dan ni duk gambar-gambar aku. Kenapa dia ada ambil gambar Aina? Dia ambil gambar orang penakut lipas. Dia gambar Dan. aku kan. Gambar anu. Dekat lagu. Oh. Macam tadi gambar kita Dan dapat tak? Allah. Dapat lagu Cina. Okey, gambar pika. Bulan Den dan berdua. Dua turun. Okay, lagu apa Dan? Kate do. Mak, dia jatuh tangga. Okey, Dan. Orang belakang tu. Orang belakang cepat. Sini Deng. Ambil gambar dia. Ambil gambar dia. Pakcik Aiman. Nak kesegar lagi. Aku kuat kerja. Tak style. Sedap. Kiu cowok ini serius Lari. Tak apalah, tak payahlah Dan. Sebelum dia bangun lagi. Aku tengok. Tak masalahnya kan. Nah, aku tengok. Tidur pun selit. Aku bila kapat tu. Tidur pun ada. Selit. Jadi macam mana? Nak guna selit duit dia ni. Dia tengah mimpi mengalai. Dah lah. Cuba fikirkan sesuatu. Macam pening lah. Tak ada. Tengok. Lampu dah nyala ke? Hangus mak. Dan kacau cakap ular. Bukan Aina. Aina risau dia menjerit jauh. Betul Dan kacau dia. Kita ingat aku ni tak boleh duduk kampung. Aku tak duduk kampung. Aku tak takut binatang-binatang ni. Macam lain. Lipas je. Aina tak bawa main tau. Korang betul konten Ipan tu yang dia kacau Aina. Seriau. Orang tu tak cakap dengan lipat mak. So bawa macam ni. Kenapa? Alah, dekat Aina je dia muncul.
Mana? Mana? Godan. Mana Den? Mana Den? Misi berangkat lipas. Tak ada lah Den. Ada. Dia suka Aina lah Den. Mama rasa tak? Oh tu. Lipas. Dan nak tak? Dan nak bagi siapa? Aina nak cakap Aina. Tapi jangan cakap kakak kasih lah. Dah, akak kena rakam dulu. Dan tolong buangkan. Buang kat mana? Jangan kasi Dan. Dia buang lah nak. Sumpah weh. Ada mak dia tak ada mak dia. Dah. Mak mantap Den. Betul. Dan hero. Dia dah mati kot. Belum. Ha, belum? Nenek buang dia kat mana? Dekat selipar, nanti selipar lain apa dia melekat. Nenek. Mana Den? Tak ada tak? Jadi dia keluar sudah. Dan hero lah hari ni dia tolong buang. Ini buatan Sabah. Kalau di atas di rumah ada limau. Oi, bau dia. Sudah sah. Ada dekat rumah limau. Ha. Lada. Lada. Nah, di sini. Sini semua lada. kita beli. Oh. Tapi ni dia ada limau. Coba bau. Bau. Kan dia dah masuk dengan limau. Dia dah pernah dengan Dia limau. masam sudah. Sudah masam. Mungkin tinggal tambah rasa-rasa. Tambah rasa-rasa je. Apa ni? Masak. Tak, asal dia lari pada anjing tadi. Kan? Dia lari pada anjing tadi. Boleh keluar kan tak tu? Tak, masalah ni tersekat kan Dila? Iya. Dua tangan ni. Den, macam mana nak keluarkan dia Den? Sangkut pula. Macam mana nak panggil? Macam mana nak angkat dia? Prank pula. Ada. Budak ni suka tau. Aku geram dengan budak ni. So inilah makanan kita malam ni. Inilah makanan dia. Sedap. Sedap benar kan? Sedap. Ni makanan simple tapi dia bermakna tau. Kalau makan ramai-ramai. Kalau makan ramai-ramai kan dia bermakna. Man, mana makan? Mandre man. Mesti mencari mesti hati balik. Sini, ada kerusi. Itu ada kerusi yang satu dek, kasih dulu ke air. Oh ya, ada. Ya, air mak. Berat Siapa buka pintu? Jangan kurang ajar bunyinya. Aiman, tak ikut Aiman. Mak ini mana? Sawadika. Lawak dia sebelum terentak. Dia macam ada dia orang kan? Perfect. Sebenarnya itu sahaja kehadiran kita pada hari ini. Katanya lebih simple tapi sebenarnya dia bermakna. Macam-macam kejadian terjadi. Banyak gila. Blackout. Lipas, lagi apa kucing, makan yang kentut, angkat pinggan. Macam-macam terjadi. Ya. Kejap Anak je. anjing. Ya. Itu mungkin konten Aiman kat depan ni. Miak. Konten Aiman ke yang telah makan anjing lagi. Miak. So itu sahaja konten kita pada hari ni. So Sorong papan. sabar bukan? Rindulah sorong papan tadi papan. Papan dia cakap Alifan dah macam dah 2-3 minggu tak buat. Nurul?
Ni saya. Oh, Nurul. Ni saya. Tak kau siapa? Aku Nurul. Aku pun Nurul. Lah. So, kita dah lah. Nurul. Bye. Aja.